Anak kepada pasangan Tahir bin Ibrahim dan Rahma binti Cik telah dilahirkan pada tanggal 23 Februari tahun 1970 di Brescia, Great Perak. Beliau merupakan anak ketiga dari 6 adik-beradik. Beliau mendirikan rumah tangga bersama pasangan tercinta Muhammad Nasran bin Husin. Beliau mendapat pendidikan awal di SK Fielder Sungai Pancing Utara Kuantan 1977 hingga 1982. Kemudian di SMA Sungai Pancing Selatan Kuantan 1983 hingga 1985. Beliau meneruskan persekolahan peringkat menengah di SMK Seri Mahkota Kuantan 1986 hingga 1987, Sekolah Menengah Abu Bakar Kuantan pada tahun 1988 dan seterusnya Sekolah Tinggi Segamat 1988 hingga 1989. Dengan semangat di dada, beliau meneruskan pengajian di Maktab Perguruan Kuala Terengganu, Batu Rakit pada tahun 1992 hingga 1994. Kemudian beliau melanjutkan lagi pengajian di Universiti Sains Malaysia pada tahun 2000 hingga 2005 dalam jurusan Ekonomi dan Geografi. Puan Shahanim memulakan perkhidmatan sebagai guru pada 1 Disember 1994 di SK Fielder Sungai Pancing Timur, Kuantan selama 7 tahun. Kemudian di SK Ceruk Paloh, Kuantan selama 1 tahun 6 bulan, di SK Felda Pancing Utara, Kuantan selama 2 tahun 6 bulan. Seterusnya di SK Kajang, Selangor selama 5 bulan, SK Dato' Ahmad Manaf, Negeri Sembilan selama 4 tahun 5 bulan. SK Kici, SK Felda Jendera Utara selama 9 tahun 3 bulan dan yang terakhir di SK Tanjung Lalang selama 2 tahun 11 bulan bermula 1 April 2022 hingga 23 Februari 2025. Puan Shahanim seorang yang aktif dalam sukan bola jaring. Dengan bakat dan pengalaman, beliau selaku jurulatih telah membawa pasukan SK Tanjung Lalang sebagai Johan Daerah Temeloh pada tahun 2022 yang melayakkan murid ke peringkat negeri. Pada tahun 2023 memperoleh tempat ketiga peringkat negeri dan sekali lagi pada tahun 2024 Johan Daerah Temeloh yang juga melayakkan murid ke peringkat negeri. Dengan sifat dedikasi, beliau juga telah menyumbang bakti sebagai hakim pertandingan bercerita negeri Pahang selama 5 tahun. Penggubal soalan bahasa Melayu, matematik dan sains peringkat negeri Pahang selama 7 tahun. Menggubal sukatan pendidikan seksualiti dalam sukatan BPK pada tahun 2005 dan membantu pasukan unit uniform negeri Pahang mendapat naib Johan Kebangsaan Perkhidmatan Unit Beruniform 2016 di Pulau Pinang. Beliau juga turut menjadi jurulatih pertandingan pertolongan cemas negeri Pahang dengan mendapat Johan 2 tahun berturut-turut, menyertai pertandingan pertolongan cemas peringkat kebangsaan pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 sebagai penanda kertas Bahasa Melayu UPSR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Jamal, Guru Besar SK Tanjung Lalang, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Shahanim atas perkhidmatannya di sekolah ini dengan cemerlang. Semoga beliau terus berjaya dan bahagia bersama keluarga. Selamat bersara. Terima kasih.
Assalamualaikum anak-anak SKTL. Cikgu doakan semoga semua cemerlang dunia dan akhirat. Bye. Okay, bye.